Eh, Hai, awak buat Aina, betul. aku masih menunggu Aina kau punya persembahan. Persembahan apa? Kau jangan buat tak faham, okey? Aina, awak nak buat persembahan ke dengan Capik? Persembahan saya best. Kenapa Aina buat persembahan dengan Capik je? Dengan kita orang tak? Saya sebenarnya saya pun tak tahu. Sampai hati Aina. Capik, Aina nak buat persembahan apa dengan awak? Dah faham. Aku nak asal kecil ni. Rosak ni sekali aku Tak apa. Kadang-kadang kita kena jadi luar biasa. Betul-betul terbaik. Macam mana? Aku dah cuba sendiri pun aku dah gelak dah. Tak apa. Silalah cuba. Nak kena cuba apa? Buat Capik. Aina. Awak tahu tak? Saya kalah. Content pick up line. Awak kan tak pandai nak sweet-sweet. Awak kena belajar daripada Capik Tapi Capik kuat sangatlah. Tahu macam mana nak kalahkan dia. Awak mungkin kena pergi gym. Idea terbaik. Mungkin. Capik, kenapa awak diam? Tak baiklah awak macam tu. Aku nak cakap apa je? Kenapa Capik macam tak nak bercakap je? Kan? Sampai hati Capik. Saya tak tahu nak cakap apa lah. Bila Capik buat suara, terus tak sadar. Dia rasa macam otot-otot dia kecut. Aduh, rosak aku lah. Sorry ya. Macam Sunyo. Apa kepunyaan ni? Ilallah, dia dah mula dah jadi opah ni. Okay. Capik. Mana pula dapat si opah tu? Allah Akbar. Apakah benda yang Capik ni kau malam-malam macam ni? Raus. Atakan kau terberak ya dekat konten kemarin. Aku bukan apa, aku menengoknya malu. Aku tak tahan lah nak berak. Amri tu asyik nak tahan aku. Aku tak boleh. Aku nak berak dengan pempah aku. Dia suruh aku bawa jalan pergi jumpa janda. Dia makan. Allah. Masuk lagi seorang. Ate nak kena cari filter lah pula. Kejap. Saya tengah mencari filter ni. Mana ke filternya? Mana tekan dia? Trend. Asal tak boleh tekan ni weh? Alamak, ambil dua. Tekan atas tu melur. Dah tekan dia jadi love. Aish. Asal tak boleh tekan? Ni Capik tekan tu yang kita orang pakai tu filter tu orang Asal tua tak tu. boleh tekan? Asal tak boleh tekan? Dia tak boleh tekan. Aina. Dapat dia tak bagi kita tekan jadi tua. Aina Allah. Aina tidur. Aina bangun Aina.
Aina, Aina. menjeje-jeje Helio basi. Tak boleh jadi tua. Filter ni dah menolak Melo untuk jadi tua. Tengok tu. Tak boleh Apa? jadi tua pun. Mungkin kau memang Tak awet muda boleh. selamanya. Tak payahlah kalau jadi tua pun sama. Aku jadi cute je. Melur pakai Kenapa, filter. Pak? Kenapa? Oi, capik tua. Hati Apa capik Daus? dengan atas. Kenapa? Atuk Daus nak cakap apa? Handsome gelak capik tua. Ya Allah. Bergetar Ini tulang tua-tua ni rusukku. Aku okey je kalau tua macam ni. Memang aku makan. Weh tak boleh weh. Bapak dia semua Aku lihat dia di sana. Aku ingin mendekatinya. Aku coba menghampirinya. Lalu aku menyapa dia. Dia pun membuka bicara. Dan aku mulai mengenalnya. Kita mulai bermain mata. Mula timbul rasa bahagia bila dia mendekati diriku. Hati punya kerana diriku berasa aku jatuh hati padanya. Aku bila dia mendekati diriku, hatiku rasa sesuatu bila dia senyum pada diriku. Hatiku rasa tak menentu. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku hulur tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun apalah dayaku. Ku hanya mampu meratap dalam ratap. Salah.
tak nak live dengan diorang sebab diorang tak pilih saya masa konten pick up line. Bintang, hentikanlah tangisan yang akan menyiksa diriku. Karena itulah yang terbaik untukmu. Bintang, percayalah. Terpaksa jadi bodoh untuk hiburkan fans-fans bocah. Terpaksa jadi bodoh sebab nakkan perhatian daripada orang. Main sini. Main sini main kodok main. Kau pun pakai kodok macam tu. Kau ni fans mal kodok ke? Ni? Nate kodok. Saya tak nak live lah dengan diorang. Saya kena jaga pandangan. Saya kena jaga pandangan lah korang. Kalau saya live dengan diorang, nanti saya tak jaga pandangan. Nanti saya macam... Nanti saya jaga pandangan. Nanti saya tak jaga pandangan. Jatuh cinta memang manis. Ada satu pesan terakhir bagiku, bintang.